Okey, yang ni dari rumah homestay. Ini punya dalam meter. Dalam dia ada CCTV dalam garden. Dia ada CCTV dalam garden. Dia ada, sila aku boleh masuk. Assalamualaikum. Dia ada. Hai, dari bilik rumah nombor 1. Masuk guys. Pergi dapur. Pergi dapur. Ni kita pergi lagi sekali. Sekali. Jadi punya delimiter. Ini nombor 4, ini nombor 1. Ini bilik nombor 1. Dia ada dapur ada. Ada microwave, ada masak, ada mesin masuk, ada washing machine. Ada gas, ada Rubian, ada kowe, ada peti ais. Pokoknya Facebook aja tetap sama iCoffee. Hah? Ini ada, dia ada TV ada, dia ada Swiss, dia ada bunga ada, dia ada jam ada, dia ada aircon ada. Yang ni Unify ada. Dia ada buku. Ini bunga. Dia ada spray. Ada. Yang ni dekat meja. Dia ada buku. Dia ada bunga. Dia beli kat atas pula. Ini kat atas. Jangan susu-kaskan. Ini bilik kita. Ini nombor pertama, di kedua. Yang ni nombor ketiga. Yang ni tempat ketiga. Dapat bunyi. Ada kontrol. Ini ada toilet tandas. Ini ada toilet tandas. Ni toilet, ni tandas, ni sinki. Ini ada sabun. Dia ada mandi. Dia ada shampoo, ada mandi. Ni. Okey. Ni ada. Ini bilik mandi ni. Jadi kita. Ni luang. Ini dalam dia. Ini ruang likat. Tahun macam biasa. Kat dalam pula. Yang ni yang akhir. Ni rumah bilik biasa. Ni rumah homestay baru. Dia aircon Dalki ada. Ada smart control. Okey. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Semoga manfaat. Dia ada ni ada lampu. Ni. Dia ada switch. Ini ada bunyi ni. Ada 3. Okey. Yang dia kalau ni perempuan, semoga manfaat. Jangan lupa subscribe. Ada tu. Terima kasih banyak-banyak. Bersama puasa. Terima kasih banyak Semi. Dengan berapa harga nanti tunggu. Dan kita akan rumah homestay dia baru. Jadi tiba-tiba mereka sebab kalau ada bateri, ada loceng, ada smart kan. Okey. Baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys. Dia ada bila nanti jatuh guys. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.